Okey, hari ini di depan saya ni adalah Nissan Grand Livina model tahun 2017 1.6. So untuk harga kereta ni 35,800. Harga ni tak termasuk road tax dengan insurans. So untuk bulanan dia hanya dalam RM570 sahaja guys. Kereta ni boleh buat full on lagi. Dan untuk dia punya bulanan sangat-sangat murah. Tak sampai 600 pun. Dan untuk kereta ni dia model tahun 2017, jadi dia boleh loan dengan bank lagi 7 tahun. Okey, so kawan-kawan, mari kita tengok kereta ni datang sekali dengan apa. Kereta ni datang sekali dengan jajan. Yang ini body kit Tomei. So kereta ni tengok, dia dah ada full body kit Tomei dah. So kereta ni nampak memang sporty. Dia tak begitu boring. Okey, dan untuk cat kereta kami telah touch up satu layer cat yang baru engine semua condition cantik. Rim masih kekal dengan original lagi. So interior dia condition banyak cantik lagi. Dashboard semua bersih-bersih punya. Okey, dan kerusi full original fabric seat lah. Tengok kerusi tak ada koyak-koyak atau rosak. Ada lagi sekali dengan touchscreen display lah. Yang ni additional punya, owner sebelum yang pasang. Still function lagi. Okey, untuk passenger seat tengah-tengah sini boleh muat 3 orang dewasa. Ruang sangat luas. Ada lagi aircon blower. Paling hujung sini boleh muat lagi 2 orang dewasa. Okey, so untuk design belakang macam tadi kita tengok, dia memang nampak sporty. Ada spoiler, ada body kit. Okey, so last sekali tengok bahagian driver seat dia. So untuk driver seat dia, steering masih cantik lagi. Tengok, steering dia original masih cantik lagi. Ada button boleh control dengan radio system. Alright. Dan tengok meter pun sangat-sangat cantik. Okey, sebelah driver seat punya kerusi tak ada koyak-koyak atau rosak. So kawan-kawan, kalau korang minat dengan Nissan Livina ni, boleh cepat-cepat DM dengan saya. Kita jumpa next review.